Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kemelut ataupun ketidaktentuan ke mana arah Hamzah Zainuddin nak pergi selepas dia dipecat daripada Bersatu, okey, Tun Faisal iaitu Ketua Penerangan Bersatu yang juga jenis apa tu mereka yang lompat sana lompat sini. Tun Faisal pun kaki lompat juga. Tun Faisal menyatakan bahawa mengingatkan parti yang mungkin akan dilompat masuk oleh Hamzah supaya berhati-hati dengan Hamzah Zainuddin. Kerana Tun Faisal kata Hamzah ini jenis yang boleh memporak-porandakan parti yang dia masuk. Saya setuju dengan apa yang Tun Faisal kata, sebab Hamzah ni memang dia daripada UMNO masuk Bersatu, lepas tu dia nak membuat onar dalam Bersatu, nak rampas kepimpinan Bersatu, kan, nak lawan nak topel Muhyiddin. Akhirnya Muhyiddin pecat dia. Dan Hamzah ini memang jenis begitu, dan saya kira apa yang diperkatakan oleh Tun Faisal itu ada benarnya, sebab kemungkinan besar Hamzah dikatakan nak masuk PAS, sebab dia masih berteka-teki, dia tak cerita pun nak buat parti baru dan sebagainya. Tapi ramai yang beranggapan ataupun yang meneka bahawa Hamzah nak masuk PAS. Tak apalah kalau dia masuk PAS, kan. Mungkin dia rasa PAS, dia rasa dia nak mudah, kan. Tapi PAS kena hati-hatilah, sebagaimana Tun Faisal kata, kena hati-hati dengan orang yang bernama Hamzah ini, kan. Dia tengok ketika itu UMNO kalah, UMNO tak kuat, dia lompat masuk Bersatu. Lepas dia masuk Bersatu, dia tengok ada peluang untuk dia jadi presiden Bersatu, dia buat onar dalam Bersatu. Akhirnya dia pecat, kan. Tak tahulah kalau dia masuk PAS berani atau tidak dia buat onar dalam PAS. Orang PAS ni pun kadang-kadang cerdik, kadang-kadang tak cerdik, kadang-kadang BODOS juga, kan. Semua orang dia tak sapu, kan. Anwar Musa pun disapu, Saidan Kasim pun disapu, padahal semua orang kenal siapa tu Saidan Kasim, siapa itu Anwar Musa, dan semua orang kenal siapa itu Hamzah Zainuddin. Kalau PAS terima Hamzah Zainuddin, saya kira dia amat melukakan hati Muhyiddin, kerana Hamzah sendiri telah pun mengisytiharkan bahawa Muhyiddin musuh nombor satu politik dia. Tak apalah, kita tengoklah, kan. Kita tengok. Tapi Tun Faisal yang beri nasihat pada Hamzah atau beri nasihat pada parti yang Hamzah nak masuk pun, dia pun lebih kurang aja kaki lompat juga, kan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.